Pokok ketarak untuk mereka yang ada masalah selaput mata. Ni dia. Tetapi Assalamualaikum tuan-tuan. Ramai yang bagi tahu Cucu Adam pokok ketarak susah nak dapat. Ni dia nampak kat tangan Cucu Adam. Komen banyak lagi tepi jalannya. Nampak? Insya-Allah. Bermula daripada sini tuan-tuan tengok pokok ketarak. Ni dia. Ni dia. Ini yang belum kembang lagi. Nampak? Pokok ketarak. Banyak tuan-tuan. Ni. Pokok ketarak. Ni naik lagi dah. Tu. Nampak? Berapa banyak pokok ketarak dekat sini. Subhanallah. Nampak? Tu. Ni lagi ah. Bukan pokok ketarak saja ni dia. Bunga dia nampak. Nampak sana lagi. Banyak tuan-tuan. Tu lagi atas tu. Pokok ketarak untuk mereka yang ada masalah selaput mata. Ni dia. Tetapi kena ada cara dia lah. Macam mana cara dia? Tuan-tuan ambil bunga dia ni. Cucu Adam contohkan. Cabut bunga dia. Kemudian bawah ni kena buka lah. Kena buang. Bawah ni buang. Genjis sikit. Sebab dia ada getah. Ambil 7 kuntum atau 11 kuntum. Masukkan di dalam gelas. Rendam air 10 ke 15 saat sahaja. Kemudian masukkan di dalam periuk. Letak 2 gelas air. Didih sehingga menjadi Allahumma salli ala Muhammad. Setengah gelas. Kemudian perapkan air tersebut semalaman. Esok tu titik sebelah mata. 1 titik sebelah mata. 1 titik. Tuan-tuan tengok. Dalam masa tuan-tuan buat tu, dia akan bangun pagi, tarik mata akan banyak. Dia akan tanggalkan selaput mata ni dia. Pokok bunga ketarak. Ikut cara yang Cucu Adam kongsikan. Kalau tak ikut cara Cucu Adam kongsikan, tuan-tuan main buat saja dia pedih. Sebab dia ada getah. Pokok ketarak ni dia ada getah. Getah dia kuat Sekejap Cucu Adam tunjukkan getah dia ni nampak. Yang putih ni getah dia. Nampak tak? Getah dia. Getah dia kalau tuan-tuan buat tak kena cara, tuan-tuan petik terus, tuan-tuan titikkan dekat mata, pedih. Dia terlalu pedih. Sebab tu kena matikan getah dia dulu. Kena buang getah dia dulu baru boleh rebus. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokok ketarak selaput mata. Ambil daun dia saja. Batang dia tak nak. Ambil daun dia sahaja. Assalamualaikum tuan-tuan. Ada sahabat DM Cucu Adam, tuan, saya ada masalah sembelit yang teruk dan saya lepas makan susah nak hadam. Tuan-tuan lihat video ni. Tuan-tuan tengok depan Cucu Adam ni bayam Brazil. Yang Cucu Adam tanam lah. Yang Cucu Adam tanam. Dekat sini Cucu Adam bakar sampah. Dekat sini Cucu Adam. Sebelah dia Cucu Adam tanam bayam Brazil. Sebelah dia Cucu Adam buat tempat bakar sampah. Baja yang dekat sini dia akan mengalir dekat sini ketika hari hujan. Tengok gemuk-gemuk bayam Brazil. Tuan-tuan, yang mana lepas makan susah nak hadam. Lepas makan susah nak hadam. Penghadaman bermasalah. Dan kalian yang mempunyai masalah sembelit, bayam Brazil lah solution dia. Salah satu ikhtiar masalah sembelit yang teruk adalah bayam Brazil. Macam mana cara nak olah dia? Tuan-tuan ambil bayam Brazil, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan ambil. Ambil dalam secekap kecil, basuh bersih-bersih. Ambil daun dia saja, batang dia tak nak. Daun dia saja. Basuh bersih-bersih, ambil daun dia saja, tuan-tuan kisar dengan segelas air. Secekap kecil, daun dia saja, kisar dengan segelas air, tapis, terus minum. Terus minum. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah lama, tuan-tuan buat 3 hari je. Tuan-tuan tengok macam mana proses pembuangan air besar tuan-tuan. Lawas. Dan bayam Brazil ni juga kalau digabung dengan bunga telang untuk kencing manis yang kaki dah mula menghitam, kencing manis yang teruk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni dia bayam Brazil. Asalnya duduk di dalam hutan, tetapi dijadikan perhiasan. Jom saya dah kongsikan pokok panggil-panggil. Kita kenal pokok ni dengan nama pokok panggil-panggil. Awak kan? Sekarang ni banyak orang buat pokok perhiasan untuk pagar rumah. Letak sebagai perhiasan pagar rumah. Ni dia. Daun dia rupa macam ni. Ini pokok berasal daripada hutan lah. Yang kini orang buat perhiasan sebab dia cantik. Bunga dia macam ni. Dia memang cantik. Kalau bunga dia penuh memang cantik. Daun dia macam ni. Tuan-tuan tahu tak dia ni herba?
herba. Sebab tu daun dia dimakan serangga. Daun dia tak beracun. Tuan-tuan ambil daun dia ni, anak sakit perut, kita sakit perut atau punca kembung perut sampai tarik sampai kejang-kejang otot, ambil daun panggil-panggil ni, Allahumma salli ala Muhammad 7 helai. Ambil daun dia ni 7 helai, Allahumma salli ala Muhammad. Kata orang tua lah, hari Jumaat ambil, hari Jumaat. Tetapi bagi pegangan cuci Adam, hari apa pun kau ambil, niat pada Allah nak buat ubat, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil, kemudian basuh bersih-bersih, tuan-tuan ramas, orang panggil apa? Umpak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada kapur sirih, letak kapur sirih secolit, umpak. Kalau orang tutu dulu pakai halio je. Kita zaman sekarang ada air kan, pakai air lah. Umpak pakai air, jangan banyak sangat air. Kemudian umpak dia jadi hijau-hijau putih tu, sapukan dekat perut anak. Kalau tak ada kapur sirih pun tak apa, pakai dia saja pun boleh. Kalau ada kapur sirih lebih baik lah. Ni dia. Pokok panggil. Cucu Adam kenal pokok ni dengan nama pokok panggil. Kalau tuan-tuan kenal dengan nama lain, Cucu Adam tak tahulah. Ni penawar sakit perut. Sakit perut disebabkan angin, kembung, sakit perut tak tahu punca. InsyaAllah boleh ikhtiar dengan cara ni. Sungguh petua ni bukan petua main-main. Cucu Adam kongsi petua yang benar, InsyaAllah.